Terima kasih sayang. Buat ucapan manis, netizen doakan Datuk Fazli berjodohan dengan DSVIDA. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Penyanyi dan chef selebriti, Datuk Fazli Yaakob mencuri perhatian selepas memuat naik satu video yang memaparkan Datuk Seri Vida menghidangkan nasi kerabu kepadanya. Menerusi hantaran di Instagram, Fazli menulis ucapan ringkas dan berahsia buat Vida atau nama sebenarnya Hasmiza Othman. "Thank you sayang," tulisnya berserta emoji hati. "Sweet kan bila Datuk Seri Vida yang hidangkan nasi kerabu untuk saya. Terima kasih banyak-banyak untuk nasi kerabu. Nasi kuning, ayam percik, ulam-ulam, daging bakar, solok lada, sambal nyor, telur masin, sambal cili dan budu tumis. Kemudian gaul dan makan dengan tangan. Pera. Tapi kan, sebenarnya bertambah sedap sebab ada yang hidangkan terus ke pinggan satu demi satu," tulisnya. "Tak apalah, dia sedang sesuaikan diri semula. Saya okey saja. Bukan ganas itu yang jadi kayu pengukur, tapi niat dan usaha dia. Kesian dia. Dia gugup sangat," tulisnya.